Ya Allah, mau apa ni? Ya Allah, busuknya. Ya Allah, siapa yang buang sampah dalam sungai ni? Inilah punca pencemaran air di sekitar taman ni. Sampah di rumah dicampak je dalam sungai. Tak bermoral dan tak bertanggungjawab betul. Akibatnya, longkang-longkang tersumbat. Sungai tercemar dan kotor. Air tak sesuai digunakan dan berbahaya untuk alam sekitar dan kesihatan manusia. Antara lain, punca pencemaran air juga boleh terjadi disebabkan pelepasan industri, aliran pertanian, pelupusan sisa yang tidak betul dan tumpahan minyak. Tahu tak anak-anak?